Roda panas, hari ini Proton telah melancarkan 2026 Proton X90 versi kemas kini untuk SUV 3 baris tempat duduk yang kini tampil dengan beberapa penambahbaikan dari segi prestasi, teknologi dalam kabin dan tahap keselesaan yang telah dipertingkatkan. Macam biasa, jom aku cerita apa yang best tentang kereta ni. Let's go. Untuk Proton X90 2026, ia kini menggunakan enjin IGT 1.5 liter turbo 4 silinder yang dipadankan dengan transmisi 7 kelajuan dual clutch transmission. Enjin ini menghasilkan 181 PS dan 290 Nm torque. Gabungan ini memberikan pecutan yang lebih lancar, terutama masa nak memotong di lebuh raya ataupun ketika cruising jarak jauh. SUV ini juga dilengkapi suspension belakang multi-link, jadi dari segi kestabilan dan keselesaan, ia masih mengekalkan karakter sebagai SUV keluarga. Seperti model sebelum ini, Proton X90 2026 masih kekalkan konfigurasi 7 tempat duduk sebenar dengan 3 baris tempat duduk. Ruang kabin memang antara highlight utama model ini. Kalau semua tempat duduk dilipat, ruang kargo boleh mencecah sehingga 2050 liter, jadi sesuai untuk perjalanan jauh, balik kampung ataupun road trip. SUV ini juga ada roof rail yang boleh menampung sehingga 75 kg, jadi kalau nak tambah cargo box atau bawa barang besar pun masih boleh. Dari segi keselesaan, X90 2026 datang dengan beberapa ciri premium, antaranya termasuk tempat duduk kulit napa, ventilated seat untuk barisan pertama dan kedua, serta tempat duduk pemandu larasan kuasa dengan sokongan lumbar. Untuk infotainment pula, ia menggunakan skrin 12.3 inci yang menyokong wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dari segi keselamatan, Proton X90 2026 dilengkapi dengan kamera 360 darjah HD lengkap dengan fungsi 180 darjah transparent view. Selain itu, ia juga turut hadir dengan tire pressure monitoring system, 6 beg udara serta beberapa ciri tambahan seperti walkaway auto lock dan juga rain sensing wiper. Di Malaysia, Proton X90 2026 ditawarkan dalam 3 varian, Lite, Prime dan Prime X. Harga atas jalan tanpa insurans bermula dari sekitar RM106,800 Malaysia untuk varian Lite sehingga RM122,800 Malaysia untuk Prime X. Sebagai promosi pelancaran, Proton juga menawarkan rebate sehingga RM7,000 untuk 2,000 pelanggan pertama. Jadi harga permulaan boleh turun ke sekitar RM99,800. Secara keseluruhan, Proton X90 2026 masih kekalkan formula yang sama, SUV 7 tempat duduk dengan ruang luas, keselesaan untuk keluarga dan sekarang dengan enjin IGT 1.5 liter turbo yang dikemas kini. Kalau korang tengah cari SUV keluarga besar dengan harga bawah RM130,000, X90 ini memang antara pilihan yang patut dipertimbangkan. Cuba drop komen korang kat bawah. Roda panas.